Sayangnya bila dah menang jadi kacang lupakan kulit. Lupa diri. Lupa pada pengundi-pengundi lembah pantai. Dan juga lupa pada kami orang-orang tua ni, otai-otai ni. Saya ambil kesempatan di sini untuk mohon maaf pada Tun Dr. Mahathir kerana kami di dalam pembangkang pernah mengatakannya seorang Fir'aun. Kerana Fir'aun itu hanya kami ikut-ikut saja, sedangkan kami tidak tahu sebenar kedudukan sebenarnya. Sayangnya, dia dah menang. Dia lupakan kami. Macam lembu putus tali, dah pandai naik kondo. Dia kata kami kuno. Dia kata kami tak pandai komputer. Tapi makcik ada Facebook. Makcik ada Twitter. Follow lah Twitter makcik. Makcik ada iPad, ada iPhone, Blackberry. Makcik tak nak pakai lagi dah. Dia kata kami otai. Kami kuno, tak faham bahasa Inggeris. Tapi makcik boleh bahasa Perancis. Boleh mu pucet abik muah sesua. Dengan kesempatan ini, saya ingin memohon maaf pada Tun Mahathir kerana memanggilnya Maha Firaun. Saya silap sebenarnya. Dia anak lelaki Iskandar Putih, bukan Maha Firaun. Kami otai-otai ingin memberi amaran pada Nurul Izzah. Jangan jadi seperti lembu putus tali naik kondo. Hidup PN! Hidup PN! Hidup PN! Selepas mendengar sesalan daripada otai-otai di kawasan lembah pantai sebentar tadi, sekarang kami dari TV Bangsa Utama turut untuk mendapatkan pandangan daripada otai-otai dari Melaka dan Selangor. Bersama saya di sini ialah Kak Aminah daripada Melaka dan juga Kak Yati daripada Selangor. Kak Aminah, tadi selepas kita mendengar sesalan di kawasan lembah pantai tadi, apa pandangan kakak? Ini TV mana ni? Dan bagaimana pula dengan Kak Yati lepas mendengar sesalan mereka menangis-nangis di TV sebentar tadi, apa pandangan Kak? Otai itu apa? Okey, itu saja liputan kami dari TV Bangsa Utama Berita Ternau. Anak burung di lembah pantai, naik lori, naik bas, undilah PKR, Pakatan Rakyat. Kini kami akan menemu ramah pula seorang penduduk yang berkaliber dari kawasan lembah pantai. Nama siapa? Ijat Kona Kambing. Bab tu Kona Kambing, asal race gua tapau, asal race gua tapau. Saya panggil Ijat boleh ya? Boleh. Okey, Ijat, saya nak dapatkan pandangan daripada Ijat berkenaan dengan sesalan yang kita dengar tadi dari macam-macam otai kawasan lembah pantai. Apa pandangan Ijat? Lembah pantai tak ada kedai motor. Gua nak pergi korek carburetor sampai Sentul sana. Di Sentul naik motor gua kat tak ada road tax semua tu. Gua hantar sampai Sentul nak kasih korek carburetor. Bukan, okey. Tapi ada tak respon berkenaan dengan sesalan makcik kita dengar tadi tu? Ada respon tak? Kejap, cikgu gua call. Hello Wati. Papa tengah interview ni. Interview apa? Jap, Papa tanya. Interview apa ni? Itu sajalah laporan kami dari Mama. TV Bangsa Utama, Bulletin Ternau. Sekian, terima kasih. Ini TV apa ni? Ni Wati tanya ni, TV apa?